You know what, sebenarnya aku tak bersedia lagi untuk buat correct plot untuk Spider-Man Brand New Day ni sebabnya aku tak dapat gambaran yang sebenar apa yang akan terjadi di dalam filem tersebut. Walaupun aku tengok trailer tersebut like banyak-banyak kali like berpuluh-puluh kali untuk understand apa yang sebenarnya akan jadi. And disebabkan itu aku makan terlampau banyak masa untuk fikir apa possibility yang akan jadi. Sebab kalau korang familiar pun dengan channel Fit Vision Correct Plot ni, kita create theory, kita petik satu idea dan correct that idea dalam-dalam dan fikir sama ada benda ni boleh jadi ataupun kena ke tak dengan naratif penceritaan. Itu adalah benda yang kita buat dekat dalam YouTube channel ni. Tapi somehow Spider-Man Brand New Day punya trailer yang dia release minggu lepas mengganggu pemikiran aku. Okay, aku overthinking, aku think about here and there, dengan campur pula dengan orang yang nak ada main Spider, dengan campur pula ada orang yang nak tengok Venom dekat cerita ni. Benda tu mengganggu pemikiranku, mengganggu teori yang aku nak buat kepada filem ini. Tapi thank you very much kepada seorang insan ni yang merasakan dia ada a great power with a great responsibility untuk menegur aku dekat dalam review Supergirl. Dia cakap, Amboy V, correct plot Spider-Man Brand New Day tak keluar lagi ni. Membuatkan aku realise tak perlu untuk aku completekan this puzzle. Mungkin aku boleh completekan this puzzle bersama-sama dengan korang semua. Who knows kan? So aku terpaksa untuk muntahkan every teori yang aku fikirkan untuk filem Spider-Man Brand New Day dalam video kali ini. Without being said, let's jom. So hi, Assalamualaikum semua, welcome back to Fit Vision YouTube channel di mana kita akan correct plot sampai Marvel call kita untuk stop. Dan aku tak rasa Marvel nak kita stop sebab akan ada sebuah filem superhero daripada Marvel Cinematic Universe yang akan tiba pada 30 Julai 2026. Tak lain dan tak bukan Spider-Man Brand New Day. Dan the trailer itself sangat-sangat mengujakan aku. Aku truly excited gila tengok trailer tersebut nak dibandingkan dengan trailer yang pertama dia orang release. Yang mana trailer yang kedua ni banyak benda-benda yang best berlaku. Contohnya macam kita dapat tengok yang finally Spider-Man ni Peter Parker tak depend on web shooter dah. Literally bila dia pakai web shooter dekat tangan dia, dia tembak, tiba-tiba organic web yang keluar dekat tangan dia. Dia tekan tangan dia tu memang keluar sarang doh. Lepas tu pula ada benda yang best lagi bila mana Hulk finally muncul dan kita nampak, kita literally dapat tengok physical form of Hulk dekat dalam trailer Spider-Man Brand New Day tu. Dah terkejutkan aku. Sekali Spider-Man tengah lari daripada Hulk, dia buat dia punya thunderclap. Iconic thunderclap. Kalau sesiapa pernah main game Hulk tahun 2000 berapa tak game tu, aku main kat dalam laptop dulu. Oh, dia punya thunderclap, pam, padu gila sia. Aku dah shoot, this film is going to be so damn good sia. Dengan ditampilkan villain macam Scorpion, lepas tu mata dia berubah jadi wanita. Spider Venom bang, Venom. There's a lot of thing yang aku rasa sangat excited. Tapi satu benda yang aku sangat excited dengan trailer untuk Spider-Man Brand New Day adalah dia punya secrecy. Diorang masih lagi memilih untuk merahsiakan watak apa yang Sadie Sink mainkan, which is good sebenarnya. Tambahan pula dengan Tom Holland ada bagi tahu yang the main villain tak di-reveal lagi sebenarnya. Oh, okay, kau main dengan secret, which is good. Sebab dalam dunia hari ini, there's a lot of leak. Okay, dan aku is one of the person yang tak suka leak. Aku tak tahu lah. Trailer Spider-Man Brand New Day ni telah pun leak lama sebenarnya. Seminggu sebelum dia keluar. Okay, dan aku aware dengan benda ni jadi. Tapi aku choose untuk tak nak tengok sebab aku suka tengok benda yang official. Aku tak suka tengok benda yang leak dan sebagainya, yang benda ni tak best. Dah lah, klip-klip yang leak ni pun mesti akan dalam 3GP punya. Dalam satu format yang tak jelas pun apa benda. Aku tak suka tengok benda macam gitu. Aku suka tengok yang official. Tapi again lah, tak kisahlah kalau korang tengok leak ke, korang dah tak tengok leak ke. Disebabkan perkara tu, aku ada build up beberapa teori lah yang aku nak sampaikan kepada korang semua. Tapi sebelum tu, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang semua yang support channel Fit Vision YouTube channel by clicking this video. Dan aku harap for some reason teori-teori yang aku sampaikan ini mengujakan korang untuk pergi tonton filem Spider-Man Brand New Day itu sendiri. Dan aku nak ucapkan terima kasih, dan aku rasa aku boleh announce aku yang mana tiket untuk special screening Fit Vision Spider-Man Brand New Day dah pun sold out. Yang mana kita akan adakan this kind of special screening di TGV Suria KLCC. Okay, aku rasa mungkin some of you guys correct plot people dekat sini mungkin ada yang
pergi tonton sama-sama dengan aku untuk filem Spider-Man Brand New Day ni, aku harap korang pakai tema yang kena lah dengan filem. Kau jangan pergi pakai kostum-kostum lain pula. Pakai kostum ataupun pakaian yang kena dengan tema. Contoh pakai warna merah biru, pakai baju yang ada emblem Spider ke, ada emblem Punisher ke, emblem Hulk ke, who knows kan. Pakai pakaian yang kena dengan tema supaya kita punya special screening tu rasa special, kau tahu. And there's a lot of game yang akan diadakan semasa special screening bersama-sama dengan aku tu, dan korang akan dapat like a lot of banyak hadiah lah basically. Tapi untuk mereka semua yang tak pergi tonton filem Spider-Man bersama-sama dengan aku, sebab tak tahulah, mungkin sebab faktor lokasi, faktor kewangan dan sebagainya kan, tidak mengapa, korang still boleh tonton filem Spider-Man Brand New Day dekat Pawagam, dan aku juga akan ada dekat beberapa location dekat TGV untuk TGV Home of Heroes. Okay, yang mana mungkin aku akan ada dekat cinema ni dan sebagainya tu. Kat mana apa semua tu aku tak boleh nak reveal lah. Okay, tapi tak apa. Yang penting kita akan tengok cerita Spider-Man Brand New Day ni di mana saja kita berada. Tak kisahlah kau ada kat Terengganu ke, Perak ke, Pahang ke, Penang ke, Kedah ke, kita akan experience one of the best superhero film of this year. Itu benda yang aku sangat-sangat assure. Okay? Alright, aku rasa itu je penghargaan yang aku nak cakapkan dekat korang semua. So, without being said, kita jump terus kepada a few theory untuk filem Spider-Man Brand New Day. Tapi, disclaimer, please take this with a grain of salt. Maksudnya, jangan take this thing too serious. Jangan anggapkan yang apa yang aku akan cakapkan ni, benda ni akan jadi nyata betul-betul. Walaupun recent history based on apa yang aku dah buat teori sebelum ni yang tak depend on report or anything, macam contoh Fantastic Four, Thunderbolts, or even ada yang datang daripada video Agatha, all along there's a lot of time yang mana teori aku betul, there's a lot of time juga yang mana teori aku salah. So expect benda yang keluar daripada mulut aku ni tak semestinya 100% betul. Aku tak bekerja dengan Marvel ke tak, ini just my own research dan juga my own speculation apa yang akan jadi kepada filem Spider-Man Brand New Day ni. Tapi sebelum tu, banyak tapi tu. Kau tahu tak kenapa Peter Parker, Tom Holland perlu go through this phase? Yang mana kau tengok dekat dalam trailer tu, dia dapat keluarkan organic web. Lepas tu dia pula dapat dia tiba-tiba ada bangun dekat dalam satu kepompong dan sebagainya. Tiba-tiba mata dia berubah jadi warna hitam, dia jadi ganas sampai ke Scorpion pun dia bantai, mat. Scorpion tu dah tak pernah muncul dekat live action dalam actual physical form dia. Sekali dia muncul, dia kena bantai pula dengan Spider-Man. Tak kebangang macam itu. Tapi, kau tahu tak kenapa Peter Parker go through this thing? Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu, right? So, by right, Peter Parker sekarang ni go through dalam satu what the heck? Dalam satu stress punya fasa, kau tahu. Yang mana selepas event Spider-Man No Way Home, sekarang ni dia hidup berseorangan. Dia tak ada orang untuk dia depends on. Literally, dia just hidup sebagai Spider-Man. Okay? Dia hidup sebagai Spider-Man. But somehow, this kind of stress moment telah pun evolvekan dia punya DNA untuk berubah menjadi Spider ataupun Man Spider yang ramai yang sangat korang nakkan tu. Which is aku rasa benda tu takkan terjadi pun. Dia mungkin on the way akan jadi Man Spider. Itu benda yang kita akan lihat. Tapi untuk tengok dia jadi Man Spider, aku tak rasa benda tu akan jadi. Okay? Tapi tahu ke tak, kenapa semua benda ni terjadi? Salah siapa? Salah siapa Peter Parker go through this thing? Of course lah, salah dia. Dia pergi bahlul sangat. Dia pergi buat spell dengan Doctor Strange. Tu dah kenapa? Adab je lah kau tak dapat masuk MIT dan sebagainya. Tak move on. Okay, tak apa. Tu pasal No Way Home lah. Tapi salah siapa yang membuatkan Peter Parker ada dalam this kind of situation? Ianya tak lain dan tak bukan Spider-Man Andrew Garfield. No! Spider-Man Andrew Garfield is one of the factor yang membuatkan Spider-Man Tom Holland kena go through this kind of new journey, new day untuk dia. Kenapa aku cakap macam gitu rupa? Sebab kau tahu kan yang the idea of Peter Parker buat this costume sebabnya dia jumpa ataupun dia berinteraksi bersama the Spider-Man yang ada kat dalam No Way Home, which is Spider-Man Tobey Maguire dan juga Spider-Man Andrew Garfield. Okay? Dan bila aku cakap pasal Spider-Man dan disebabkan dia jumpa diorang berdua tu, terhasil lah kostum macam gini. Kostum yang dia buat ni. Dan bila aku cakap pasal Andrew Garfield punya Spider-Man, mesti akan ada satu scene yang pop up dalam kepala korang yang mana bila mana Spider-Man Andrew Garfield tak berjaya untuk selamatkan Gwen Stacy. Okay?
Dan benda tu diceritakan dekat dalam No Way Home. Andrew Garfield cakap dekat Tom Holland yang I lost Gwen. She was my MJ. aku stop pulling the punch. Aku jadi ganas. Aku jadi brutal. Silap hari bulan dia bantai orang. Dia bantai villain sampai berdarah. Which is something yang sepatutnya Spider-Man tak buat benda tu. Beating people for the sake of bukan revenge, tapi rage yang ada dalam diri dia. Sepatutnya itu benda bukannya Spider-Man buat. Dan bila mana Andrew Garfield dengan Tobey Maguire ceramah dekat Spider-Man Tom Holland ni, aku rasa dia ambil iktibar daripada benda tu. Okay? Dia ambil iktibar yang mana dia perlu meneruskan hidup dia. Spider-Man Tom Holland perlu meneruskan hidup dia seperti biasa. Tapi masalah dengan nasihat itu adalah selepas event Spider-Man No Way Home, Spider-Man Tom Holland tidak pernah meninggalkan tanggungjawab dia sebagai Spider-Man. The only thing yang dia really focus on adalah jadi Spider-Man. Selamatkan orang. Dia masih lagi cheerful. Dia masih lagi jadi bright character untuk orang, untuk New Yorkers. Selamatkan orang here and there. Tapi because of that interaction bersama dia dengan Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire, membuatkan dia fikir Peter Parker is not important at all. Membuatkan dia fikir the slogan of with a great power comes with a great responsibility bermaksud kepada dia adalah ini adalah tanggungjawab aku untuk selamatkan orang. Tanggungjawab aku bukanlah untuk menggembirakan siapa di dalam diri Spider-Man ni, which is Peter Parker. And aku rasa itulah asbab utama dia go through this kind of fasa yang dikenali sebagai metamorphosis. Fasa ataupun life cycle of the spider yang dia go through. Sebab dia tidak lagi mengawal siapa Spider-Man, tapi Spider-Man yang mengawal siapa Peter Parker tu. Dan ada satu naratif dekat sini yang dia bagi tahu pasal the life cycle of the spider. Dan tak silap aku, based on the research yang aku buat, suara tersebut disampaikan oleh Keith David yang masih lagi role dia dekat dalam Spider-Man Brand New Day ni masih lagi rahsia. Daripada Keith David. Dia cakap pasal the life cycle of the spider ada 3, and in between spider tu akan ada dalam fasa yang sangat fragile. Dan threat akan, dan musuh-musuh akan ambil kesempatan ke atas dia. Tapi kalau that spider manage untuk escape that kind of fasa, dia akan melalui fasa rebirth. And this is the same thing yang lebih kurang sama dengan komik Spider-Man dia ada, di mana dia go through this phase. Dia bantai Morlun, tapi Morlun bantai dia sebelum tu sampai dia separuh mati, dan in the end, yes, dia memang mati, dan dia go through this kind of evolution. Sebab dia terpaksa untuk evolve, dia terpaksa untuk embrace that spider dalam diri dia in order untuk dia hidup balik, in order untuk dia rebirth. That is the thing yang akan jadi dalam filem ni. Dan even Tom Holland sendiri pun ada mention dekat dalam filem ni, the main message of the Spider-Man Brand New Day adalah isolation is a self-harm. Dan itu dah menjawab banyak gila persoalan. Disebabkan dia terlampau lama isolate diri dia, disebabkan dia memilih untuk isolate Peter Parker daripada diri dia sendiri, membuatkan dia berubah menjadi hampir-hampir macam labah-labah. That is the main issue. Sebab itulah dekat dalam trailer ni pun kita dapat tengok yang dia cuba untuk take this thing. Dia cuba untuk take ownership dengan apa yang terjadi kepada diri dia. Which is, dia pergi jumpa dengan Bruce Banner. Yang Bruce Banner kalau ikutkannya dekat dalam dunia MCU sekarang ni, dia boleh dikatakan sebagai pakar lah sebenarnya. In sort of many aspect. Bukan je daripada genetics, mungkin daripada segi quantum, daripada segi fizik. Banyak benda yang aku rasa Bruce Banner pandai. Like literally intellectual. Sangat-sangat intellectual lah dalam certain topics, dan antaranya adalah mutasi. That's why Peter Parker go through Bruce Banner. Dan aku rasa Bruce Banner memang tak tahu pun siapa Peter Parker tu, siapa Spider-Man dan sebagainya. Dan dia mendatangkan satu persoalan kepada aku. Kalau Peter Parker tanya about this thing, banyak soalan ni, dia tak syak ke yang Spider-Man tu adalah Peter Parker? Tapi spekulasi aku ataupun teori aku adalah dia berjumpa dengan Bruce Banner dan dia akan cakap yang my friend is Spider-Man. My friend is Spider-Man, dan dia go through this kind of thing.
Yang sampailah satu scene yang kita dapat tengok yang Spider-Man ada scan dia punya badan dan sebagainya, nak tengok apa yang terjadi, mutasi apa yang terjadi pada diri dia. Aku rasa itu apa yang Peter Parker cakapkan kepada Bruce Banner. Dia cuba untuk figure out apa yang terjadi kepada diri dia. Dalam masa yang sama, kalau bukanlah the main problem, the main message dia pasal isolation, the main message dia pasal mutation, kita ada another conflict yang ditambah dekat dalam cerita ni, which is ada a villain yang kita takkan dapat tengok. Dia dapat kawal dia punya mind, dia dapat kawal minda orang dan sebagainya, dan tiba-tibanya ada satu macam ledakan, aura macam wave yang berlaku dekat satu pulau yang diperkatakan mungkin itu adalah Rikers Island. Dia terjadi kat semua orang sampai semua orang jadi freeze. Tapi diperkatakan oleh satu karakter ini, iaitu Bill Metzger, iaitu ketua kepada DODC, dia katakan dia minta bantuan daripada Spider-Man untuk settle this thing. Okay? Dan Spider-Man je boleh settlekan benda ni. Mungkin kenapa Spider-Man sangat anti benda ni ataupun tak terkesan dengan benda ni disebabkan mutasi yang dia tengah go through. Mungkin itu adalah spekulasi aku. Alright? So banyak benda yang terjadi dekat dalam cerita ni lah. Campur pula dengan villain-villain macam Scorpion, Tombstone masih lagi tak tahu, Sadie Sink mainkan watak apa dan sebagainya. Itu gambaran apa yang terjadi dekat dalam trailer tu. Sampai Hulk lose control dan sebagainya. Tapi satu benda teori yang aku nak buat dekat sini adalah Spider-Man tak akan ada symbiote yang berkait dengan dia. Aku tak rasa symbiote is going to be tunjang utama kenapa Spider-Man jadi ganas. Okay? Aku tak rasa benda tu. Aku rasa Tom Holland dah cakap pasal benda ni, iaitu berkaitan dengan spider puberty. So why in the heck dia nak masukkan symbiote kepada Spider-Man? Bagi aku dia tak relevan kepada the main message isolation tu. So by right, kita boleh tendang symbiote keluar daripada kita punya equation. Adakah maksudnya kau nak cakap kat sini symbiote memang takkan ada? Symbiote boleh ada, tapi bukan sebagai tunjang utama. Mungkin symbiote akan ada pada penghujung filem. Itu benda yang boleh jadi, dan kalau benda tu jadi pun aku okay. That symbiote yang membawa symbiote itu pergi ke Secret War. Sebab kita tahu Spider-Man takkan ada dekat dalam Avengers Doomsday kan. So it must be ada certain benda yang berlaku di dalam Spider-Man Brand New Day ni. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, aku sangat yakin dan aku sangat firm yang Sadie Sink, watak misteri yang kita duk fikir-fikirkan siapa yang akan jadi, aku sangat percaya dia akan jadi Jean Grey. This is not my theory, tapi aku agree with that. Tapi tiba-tiba pula dalam sehari dua hari lepas, ada juga teori yang mengatakan yang mungkin boleh jadi Sadie Sink akan jadi Scarlet Witch. Out of sudden, tiba-tiba dia nak jadi Scarlet Witch. Why? Dan aku tak agree with this kind of theory. Aku nak Sadie Sink jadi Jean Grey, bukannya Scarlet Witch. Walaupun untuk the idea of untuk fikir macam, kenapa Jean Grey ada dalam filem Spider-Man sia? After all yang dia tease Spider-Man lawan dengan Spider-Man villain, kenapa Jean Grey pula tiba-tiba kan? Okay, tak apa. Itu kita akan berbual nanti juga. Aku tak rasa Sadie Sink akan jadi Scarlet Witch by right. Tapi kalau untuk support lah that theory, macam mana tiba-tiba Sadie Sink boleh jadi Scarlet Witch, mungkin boleh jadi yang the event apa yang terjadi kepada Scarlet Witch ataupun Wanda Maximoff dalam Doctor Strange Multiverse of Madness, di mana dekat Wondergore Mountain tu dia telah pun hancurkan beberapa Darkhold, mungkin telah memberikan kesan sampingan kepada dia yang membuatkan dia kembali jadi muda. Benda tu boleh jadi, tapi aku tak nak benda jadi, merepek. Aku nak dia jadi Jean Grey. Dan sangat-sangat sesuai dengan story of this mutation, of this story of isolation. Okay, faham dekat sini? Peter Parker go through this thing of mutation stuff disebabkan, ataupun isolation stuff, disebabkan apa yang terjadi kepada dia sebelum-sebelum ni. Dia hilang dia punya mentor, which is Tony Stark, Iron Man. Dia hilang kawan-kawan dia hilang Iron Man, dia hilang orang dia cintai. So dia experience all that shit yang membuatkan dia dalam shit position right now. Dan benda tu contradict dengan karakter Jean Grey. Let's say kalau Jean Grey betul-betul ada, kita akan dapat tengok, kita akan dapat witness yang this is the early phase of Jean Grey, sebelum Jean Grey berjumpa dengan
Professor Charles Xavier, sebelum Professor X bantu untuk Jean Grey kawal dia punya power, bantu untuk shape Jean Grey menjadi hero di dalam X-Men. Dan by right, kenapa aku sangat percaya Sadie Sink akan mainkan watak sebagai Jean Grey yang sangat-sangat muda, sebab there's a lot of clue yang dia cakap watak Sadie Sink ni akan ada kuasa yang macam aura pink macam gitu. Mungkin dia boleh guna benda yang sama macam Invisible Woman. Invisible Woman power dengan Fantastic Four, mungkin itu adalah power yang lebih kurang sama macam Jean Grey ni. Walaupun Jean Grey by right dia punya main power adalah telepati dan sebagainya, lebih kurang sama macam Professor X kan. Tapi aku rasa banyak gila hint yang mendorong Sadie Sink untuk jadi Jean Grey. Bukannya karakter lain macam Shatra ataupun Spider Queen, tak. Hint dia memang lebih ke Jean Grey. Dan sangat penting untuk dia ada dekat dalam filem ni, bukan je untuk dia mind control, tapi juga is the future of X-Men. Ya. Sebab by right, bila lagi Marvel boleh letakkan the idea of X-Men ataupun mutants di dalam MCU. Dan satu lagi benda yang korang tahu, walaupun aku rasa korang semua tahu pasal X-Men, tahu pasal mutant, tahu kenapa orang benci gila mutant, kenapa orang anggap karakter macam Spider-Man hero, tapi karakter macam Cyclops, Jean Grey, Beast, semua ni sebagai satu sampah masyarakat. Ini adalah masanya. Even the trailer itself, dia dah tunjukkan yang satu karakter ni, iaitu dikenali sebagai Bill Metzger, dia minta tolong daripada Spider-Man untuk selesaikan this issue, yang mana ada satu villain yang tak semua orang nampak. Sebab this villain, dia teleport daripada satu, dia pergi daripada satu minda orang ke minda lain. And even somehow dalam cerita ni, Spider-Man dia dapat buat satu device dekat dia punya lens ke untuk track benda tu, tenaga tu, aku tak tahu energi ke apa benda yang terjadi kat dalam scene tu. Pandangan Bill Metzger yang meminta bantuan daripada Spider-Man seolah-olah dah bercanggah kat situ. What if Sadie Sink mainkan watak sebagai Jean Grey, dia menganggapkan Jean Grey is the main villain dalam cerita ni, tapi dia menganggapkan Spider-Man as a hero dalam cerita ni. Kau tak rasa benda tu contradict ke? Kau tak rasa itu adalah juga message utama kepada cerita pasal mutant ke? Bagi aku, kalau benda ni jadi, walaupun aku rasa benda ni sangat pelik untuk Jean Grey jadi the main villain dalam cerita Spider-Man Brand New Day, tapi aku faham benda tu, kenapa benda tu perlu terjadi sekarang. Sebab after this, mungkin dah tak ada peluang lain dah untuk ceritakan pasal mutation dan sebagainya ni. Tak ada. So this is the right time untuk munculkan Jean Grey di fasa muda dia, tanpa perlibatan Dark Phoenix dan sebagainya tu, yang benda-benda yang cosmic stuff. This is just Jean Grey yang aware dia ada kuasa, tapi tak tahu untuk kawal properly. Dan mungkin ini adalah pengalaman pertama dia untuk ada kawan. Who knows? Mungkin selama ni dia dah ada dekat di Odyssey, tapi dia bebas. Tiba-tiba dia bring chaos kepada orang sebab dia tak tahu kepentingan ataupun macam mana nak berhubungan dengan orang, macam mana rasanya ada kawan, macam mana ada rasa cinta hati. Kau faham maksud aku? So Jean Grey is a fitable character dalam Spider-Man Brand New Day. Okay? Dan aku rasa for some reason juga mungkin dia adalah a person yang mengawal otak Hulk, otak Bruce Banner untuk bebaskan Hulk, sampaikan Hulk mengamuk dan sebagainya. Dan mungkin korang ada soalan lah, adakah Hulk ingat siapa Peter Parker Spider-Man? Kalau ikutkan, Hulk dan juga Spider-Man tak pernah ada interaction tau. Hulk dengan Spider-Man tak pernah ada interaction. Apa yang terjadi dalam komik tu, dia quite different tau situasinya. Tapi benda ni boleh jadi if Bruce Banner tengok cerita tu. Bruce Banner tengok berita yang mengatakan Spider-Man tu adalah Peter Parker. Dan Bruce Banner dan juga Hulk ni kan Hulk is just like this sort of macam personality yang dicipta oleh Bruce Banner. Dan somehow minda mereka berdua ni berbeza tapi interconnected to each other. So aku faham
that theory, if Bruce Banner lupa, mungkin Hulk akan ingat. Aku rasa dia boleh jadi benda macam tu. Dia boleh jadi. Tapi kalau benda tu jadi, aku tak nak it is just a simple moment. Sebab dekat dalam trailer ni pun ditunjukkan yang Hulk mengganas. Kalau Hulk kenal siapa Peter Parker Spider-Man tu, dia tak akan pergi serang Spider-Man melulu macam gitu. Tapi ada satu senario yang mungkin boleh terjadi. Aku tak tahu apa yang jadi ke tak kan. Let's just assume yang the main villain of this movie adalah Hulk Bruce Banner. Dia akan jadi ikonik ataupun sort of moment of Tok no Jutsu senang cerita, bila mana Hulk bantai Spider-Man memang sangat lunyai macam gitu, sehinggalah dia buka topeng, dia nampak tu Peter Parker, and that benda tu trigger dalam kepala otak Hulk. Benda tu boleh jadi. Dan kenapa aku tiba-tiba out of nowhere aku tiba-tiba cakap pula yang Hulk is one of the main villain dalam cerita ni? Sebab dia fit well juga dengan the message of this story, the direction of this story, which is isolation ataupun suppressing you. Maksudnya mengekang diri kau. Selain daripada karakter Spider-Man yang mengekang diri dia, contoh Spider-Man mengekang Peter Parker, tapi Bruce Banner mengekang Hulk yang ada dalam diri dia. Sebelum ni kalau kau perasan, kalau korang adalah bangsa after Endgame, korang mesti ingat yang Bruce Banner dah berjaya untuk kawal Hulk dan dia mencapai satu kata sepakat untuk Hulk dan juga Bruce Banner exist in one body. Yang mana wujudnya Professor Hulk ataupun Smart Hulk. Tapi tiba-tibanya dekat dalam She-Hulk, Smart Hulk masih ada lagi, but in the end tiba-tibanya Bruce Banner dah jadi manusia. Tiba-tibanya dah ada satu device yang dapat mengekang Hulk. Dan aku rasa itu melanggar persetujuan daripada Hulk. Dan dia tak suka benda tu. Aku tak tahu if the reason why kenapa Bruce Banner choose untuk pakai benda tu adalah disebabkan event yang terjadi kat dalam Captain America Brave New World, di mana Red Hulk bebas dan mengamuk dan tiba-tibanya organisasi lain takut Bruce Banner akan meletup juga. That's why device itu diperlukan. Aku tak sure the timeline macam mana sebab agak messy kat sini. Tapi aku sangat percaya bila mana Bruce Banner choose untuk pakai dia punya device, Hulk sangat tak menggemari perkara itu. Tapi satu benda yang menarik minat aku bila mana Peter Parker minta tolong dengan Bruce Banner. Dia cakap, macam mana aku nak ambil the good side of this mutation dan nak buang benda yang keruh of this mutation. Dan Bruce Banner ada cakap satu, aku tak ingat lah exact word dia, korang boleh betulkan apa yang aku cakap ni. Dia cakap, macam mana kau define benda yang baik dan juga benda yang buruk? Macam mana kau tentukan benda tu? Itu fahaman aku lah. Dan dia agak cynical lah untuk benda tu keluar daripada mulut Bruce Banner. Kau sekarang ni nak cakap dekat Peter Parker, oh Peter Parker nak pilih, dia nak kuasa organic web, tapi dia tak nak jadi ganas. Tapi at the same time, kau pun sama je macam Peter Parker. Kau pun mengekang Hulk yang ada dalam diri kau. Menganggapkan Hulk tu bukan a part of you. Dan disebabkan this kind of conflict, dan juga kalau dalam filem ni Bruce Banner is sort of a mentor untuk Peter Parker, it would be a really great setup untuk tunjukkan that the main villain is already around you, ataupun the main villain itself is you, adalah diri kau. Mungkin itulah sebabnya Tom Holland cakap dia tak pernah di-reveal lagi, sebab dia tak pernah framekan, based on these two trailer, dia tak pernah frame Bruce Banner as a villain tau. Dia framekan Bruce Banner just hilang kawalan, itu sahaja. But what if this is the main villain of this movie, Bruce Banner? Sebab Bruce Banner dan juga Peter Parker dua-dua melalui fasa yang sama. Mungkin bukan daripada segi isolation, tapi daripada segi suppressing one another. Seorang mengekang Hulk, seorang mengekang Peter Parker. Dua konflik yang sama. So, kalau diorang bertemu di penghujung filem nak berlawan till death, itu akan jadi sangat menakjubkan. Tapi since aku dah mention pasal benda ni, aku dah mention pasal main villain ni, so kita extend lebih lagi. Sebenarnya siapa yang aku nak main villain dekat dalam filem Spider-Man Brand New Day ni? Aku ada banyak gila speculation. Most of the time yang aku cakap aku overthinking dan sebagainya, sampai satu tahap yang aku fikir siapa main villain yang mungkin sesuai
kepada karakter-karakter yang ada dalam cerita ni, kepada main story, kepada main message of this story. One of it is Mr. Sinister ataupun Dr. Essex. Tapi benda tu tak relevan sebab Mutant Saga tak diperkenalkan lagi. So mungkin itu aku boleh tolak tepi. Selain tu, aku juga fikir pasal Dr. Kurt Connors. Sebab kita bercakap pasal mutation dekat sini. Mungkin boleh jadi Dr. Kurt Connors boleh ada. Dan kalau sebab sebelum ni, mungkin korang akan pangkah aku punya teori dengan katakan macam, kenapa kita nak ada Kurt Connors? Sebab Kurt Connors dah pernah muncul dekat dalam Spider-Man No Way Home. Kenapa nak ada lagi? Dan benda tu somehow dia akan jadi repetitif. Dan mungkin kalau Kurt Connors ada balik, mungkin Peter Parker ni dah tahu macam mana nak rawat Spider-Man kan. Aku faham, tapi The Lizard ataupun Dr. Kurt Connors is one of the characters juga yang tak mendapat dia punya justice secara penuh as that character. Lizard is one of the character yang tak dapat justice. So aku macam assume kalau nak cakap pasal mutasi, yes, Dr. Kurt Connors boleh pergi. Okay. How pun aku mention tadi is boleh jadi main villain juga disebabkan apa ni, Sadie Sink sebagai Jean Grey, aku tak rasa dia main villain. Okay. Tanggapan aku cakap juga kat sini. My spekulasi utama siapa the main villain dekat dalam cerita ni adalah Bill Metzger ataupun the head of the DODC itself, iaitu Department of Damage Control. Kenapa aku cakap macam gitu rupa? Mungkin dia yang akan framekan Sadie Sink, aku panggil Jean Grey terus lah. Mungkin dia akan framekan Jean Grey sebagai satu villain kepada masyarakat dan akan meminta bantuan daripada Spider-Man. Dan it turns out apa yang Bill Metzger buat ni lagi dahsyat. Boleh jadi. Tapi aku rasa let's peel out the elephant in the room lah. The big elephant in the room. Mungkin sampai ke tahap ni, kalau korang dah tengok this video, korang nantikan untuk aku sebut nama ni lah. Mungkin ramai daripada korang semua speculate untuk Jekyll akan jadi the main villain of this movie. And ramai dah report about this thing. Okay. Personally, aku tak agree on Jekyll being a main villain dalam cerita ni. Bukan nak rasa macam dia macam mana lah. The reason why kenapa aku tak setuju dengan Jekyll ada dalam cerita ni, sebab aku tak rasa dia fit in dengan apa yang the main message nak sampaikan. Itu je. Another than that, it's okay untuk Jekyll ada sebenarnya. Tapi aku tak agree untuk dia ada. Sebab dia tak kena dengan main story. Dan again, kalau kau betul nak munculkan Jekyll, kalau kau nak cakap, yes lah, betul lah Jekyll tu boleh, dia ada teknologi ataupun nama dia Professor Miles Warren ni ada teknologi untuk, ataupun dia ada interest gila, banyak gila dalam mutation, cloning dan sebagainya kan. Aku faham benda tu. Dan aku ada terbaca satu ni yang dikatakan mungkin akan ada virus yang akan masuk dalam kepala orang dan Spider-Man perlu hentikan benda ni. It's cool, it's interesting, tapi untuk bagi justice kepada main message, tak kena. Ni bagi aku lah. Dan if aku try untuk fikir, aku try untuk blend in dengan this theory. Okay, fine. Kau nak Jekyll sebagai main villain kepada Spider-Man Brand New Day kan? Okay, fine. What if What if kenapa Jekyll the main villain dalam cerita ni adalah disebabkan Jekyll adalah pencipta kepada Spider yang menggigit Peter Parker? Apa kata korang kalau begitulah trailernya? Aku tak pernah nampak lagi benda ni kat luar sana, tapi this is my speculation. Norman Osborn tak ada dekat dalam dunia MCU setakat ni. Kalau betul nak Jekyll, what if kalau Jekyll yang membuat Spider yang menggigit Peter Parker? What if because of this, dia always tahu siapakah the behind the mask of Spider-Man, which is Peter Parker. What if they go through this kind of mutation, distress yang membawa dia merubah menjadi labah-labah dan sebagainya, is because of labah-labah itu dia yang cipta. Bagaimana kau rasa dengan this story?
Aku tak nak Jekyll ada, tapi kalau Jekyll ada, aku nak this path. Sebab by right, labah-labah apa yang gigit Peter Parker in the first place yang membuatkan dia jadi Spider-Man masih lagi jadi tanda tanya up until today. Knowing that Norman Osborn ataupun Oscorp tak wujud dalam dunia ni, Harry ke semua tak ada lagi, aku wonder macam mana dia dapat gigit labah-labah dia. Dan itu akan jadi satu butterfly effect yang gila. Dan kalau Jekyll diperkenalkan through this way, yes, aku agree dengan Jekyll jadi the main villain of this movie. Pasal mutation and all, itu baru fit in bagi aku, Jekyll. Tapi yalah, aku takkan by right, siapa yang dah tengok Phoenix Vision Correct Plot ni banyak kali, apa yang terjadi dalam video ni, this is not my final theory. Akan ada constructive teori punya mekanisme lah yang akan berlaku di masa yang akan datang. Tapi kalau itu cara kau nak Jekyll, itu cara yang aku nak Jekyll. Walaupun Jekyll tak ada, dalam komik Jekyll tak ada pelibatan dengan Peter digigit labah-labah, tak. Tapi kalau dalam MCU, itu aku nak. Dan by right, kalau kau nak memperkenalkan Jekyll, the Clone Saga need to be happen, siul. Dan Clone Saga, mungkin ada orang yang suka, mungkin ada yang tak suka. Tapi bagi aku suka sebab Ben Reilly ada je. Ben Reilly Scarlet Spider tu adalah ciptaan daripada Jekyll, Miles Warren. Tapi adakah Clone Saga diperlukan dalam MCU? Lagi-lagi pula pasal Secret Invasion, walaupun Secret Invasion is not about clone. Secret Invasion? Bukan, Secret Invasion bukan pasal clone, dia pasal shapeshift kan. Tapi aku nak sampaikan dia macam, adakah orang bersedia untuk cerita pasal clone ni? Dan even dalam komik pun cerita dia messy gila. Adakah benda tu perlu jadi dalam movie ni? So itulah benda yang aku masih lagi tanda tanya. Lepas tu another thing yang aku masih lagi tanda tanya, dah kenapa pula kalau Jekyll is the main villain, kenapa The Hands tiba-tiba nak berlawan dengan Spider-Man? Kenapa dia sampai sekarang aku masih fikir kenapa The Hands berlawan dengan Spider-Man dekat dalam prison tu. Dan mungkin some of you guys akan cakap lah, sebab Spider-Man nak selamatkan Daredevil dalam prison tu. Adakah Daredevil perlu diselamatkan? Adakah Daredevil perlu diselamatkan? Dan aku faham, aku rasa part of the reason kenapa The Hands ada dalam cerita ni is because of dia nak cari host yang baru untuk The Beast, which is sort of macam boss untuk The Hands lah basically kan. Dan juga dalam komik The Hands ni ada je certain moment yang dia muncul just untuk dibantai tau dalam komik. Dia just muncul out of nowhere for the sake of dibantai. Fine. Ada juga yang katakan yang The Hands ada dalam cerita ni sebab dia nak pergi serang Daredevil. Tapi betul ke? What if? Dia macam mana lah? As much as aku nak Daredevil ada dalam filem ni, tapi sebabkan banyak benda yang terjadi dalam cerita ni yang membuatkan certain moment tu tak sepatutnya jadi. Aku masih lagi lah nak Iron Fist untuk ada dalam filem ni, tapi untuk Daredevil, dia ada ke dalam cerita ni? Aku masih ragu-ragu. What if orang yang hantar The Hands dekat prison tu adalah Elektra? Sebab tiba-tiba pun kita dapat tahu Elektra akan confirm muncul dalam Daredevil Born Again season ketiga. What if The Hand datang sebab nak hentikan Spider-Man? Who knows? Itu benda ni. Oh shit lah, dah hampir 40 minit saya. Nampak apa yang aku maksudkan? Aku figure out banyak benda, tapi benda tu tak tie into each other. Lagi pula dengan Peter Parker cakap pasal villain yang tak disebut lagi namanya. Mungkin boleh jadi Jekyll, mungkin boleh jadi Tombstone je padahal. Sebab dia tak pernah ada lagi dalam movie-movie Spider-Man sebelum ni. So itu apa yang benda aku fikir. Oh, satu lagi sebelum aku tutup this video ramai gila sia. Ni kita get back to that symbiote punya face kan. Ramai gila nak Spider-Man mati dalam filem ni. Okay. Dan by right, it could be Spider-Man mati dalam filem ni is one of the good things sebenarnya. Untuk develop, untuk bagi satu reason kenapa dia tak ada dalam Avengers Doomsday, which makes sense.
Tapi tiba-tiba dalam 4-5 hari ni tiba-tiba aku nampak banyak gila komik cover yang tunjukkan Spider-Man keluar daripada tanah kubur tu dengan symbiote suit dia. Dan itu akan menjadi satu momen yang penting kepada Avengers Secret Wars nanti. Sebenarnya kan, komik tu kalau korang tak baca, itu merupakan komik The Last Hunt, kau tahu. Dan komik tu adalah berkaitan dengan Kraven. Tapi for some reason aku boleh tangkap dan aku boleh faham if this thing happen. Dan kalau korang perasan pun dalam, aku tak tahu kenapa Tom Holland and the producer choose untuk, and even Destin Daniel Cretton choose untuk developkan banyak gila iconic scene ataupun iconic comic cover dan implement pergi ke live action. Masuk dalam cerita ni. Tiba-tiba Tarantula, Boomerang semua ada macam comic cover dia, Ramrod. Dan tak pelik untuk dia develop that comic cover walaupun komik itu tak ada langsung cerita pasal symbiote, tak ada langsung cerita pasal Secret Wars. Tu jauh punya cerita, Mat. Kraven the Last Hunt tu sepatutnya buat dalam cerita Kraven the Hunter yang dimiliki oleh Sony. Tapi kalau dia orang nak recreate that scene dan buatkan dia ada connectivity di antara Brand New Day dan juga Secret Wars, yes, that could happen. Walaupun dalam komik The Last Hunt tu dia bukan pakai symbiote suit pun, itu merupakan Spider-Man Black Suit punya. Tapi kalau dalam MCU terpaksa untuk buat macam gitu rupa untuk hidupkan balik Spider-Man, untuk hidupkan Peter Parker by using symbiote dan keluar daripada grave tu, aku rasa itu agak ikonik. Dan penggunaan symbiote dan Spider-Man menggunakan symbiote secara sepenuhnya adalah di dalam komik Secret Wars yang terjadi sama dekat dalam komik Secret Wars pada tahun 1984. Dan ironiknya juga, kenapa aku percaya yang symbiote boleh ada kat penghujung filem untuk cerita Spider-Man Brand New Day ni adalah kaitannya dengan karakter Professor Hulk. Bukan Professor Hulk, Hulk ni sini. Sebab kalau ikutkan dalam komik, yang mana bila Spider-Man jumpa di symbiote, bukan dia yang jumpa kau tu. Tak salah aku, Ben Grimm kot dia yang cakap macam, oh ada satu device dekat sana untuk kau betulkan kau punya suit lah. Tiba-tiba Spider-Man ingat ini adalah device-nya. Bila dia tekan benda tu, symbiote tu melekat kat badan dia, and then keluarlah iconic cover untuk Secret Wars tu. Bagianlah aku tak tahulah apa yang sebenarnya akan terjadi kan. Sorry guys, tadi ada berlaku satu error sikit yang mana bateri aku dah hampir nak habis, bateri phone aku, dan juga storage aku tiba-tiba penuh tadi. Sebab terlampau lama kot aku bercakap sampai video tu jadi berpuluh-puluh gig kot. Tapi ya, aku rasa aku terpaksa untuk tutup correct plot untuk Spider-Man Brand New Day trailer yang kedua ni. Mungkin kita akan sambung di video akan datang, yang mana kita akan borak lebih spesifik pasal ending ke, pasal satu-satu karakter ke untuk Spider-Man Brand New Day, okay? Aku minta maaf kalau dalam video ni ada banyak kekurangan daripada side of making the theory, tapi insyaAllah aku akan tambah baik lagi di masa yang akan datang, okay? Tapi for sure, aku nak tahu juga teori korang pasal Spider-Man Brand New Day. Apa teori korang, apa tanggapan korang, dan juga apa perspektif korang terhadap filem tersebut, okay? Korang boleh komen dekat bawah, ataupun kita boleh bincang dekat group Telegram untuk correct plot people, okay? So with that being said, thank you very much sebab spend your time dekat sini. Minta maaf atas segala kekurangan yang ada dalam video kali ini, okay? Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.